الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat di dunia sehingga akhirat mereka yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya, marilah kita mendengar dan memahami peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nasib akan membukakan kepada mereka keberkatan yang banyak yang turun daripada langit dan keluar daripada bumi. Tetapi mereka membohongi, tidak percaya kepada janji Allah, maka kami Allah hukumkan mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Allah berjanji kepada hamba dan makhluknya memberi keberkatan yang banyak. Perkataan berkat maksud membawa kebaikan kehidupan dunia dan pahala di hari akhirat. Memberi kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Membawa kebaikan dunia dan kebaikan dari akhirat. Perkataan berkat tidak ada dalam istilah agama lain. Tidak ada dalam istilah ideologi ciptaan manusia. Ada pada janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak sekali-kali memungkiri janjinya. Masih ditunaikan. Sama ada janji dunia ataupun janji akhirat. Dijanjikan kebaikan. Bukan sewenang-wenang. Bukan mudah untuk bercakap tentang berkat.
menerima berkat mesti dengan syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ialah amanu. Mereka itu beriman. Wattaqaw, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti beriman kepada Allah. Percaya pada semua petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, yang disebut di dalam kitabnya. Percaya pada hukum syariatnya. Percaya pada janji dunia dan janji akhirat. Perkara dunia, perkara akhirat. Perkara nyata dan perkara yang baik. Percaya adilnya Allah. Mulianya Allah. Sempurnanya Allah. Tiada bandingan dan tiada tandingan. Seterusnya, dinyatakan kepercayaan itu dengan bertakwa kepada Allah. Takwa yang seringkali kita mendengar tiap-tiap minggu dalam khutbah Jumaat dan khutbah-khutbah yang lain. Takwa ialah sifat yang ada dalam hati manusia. Hati, perasaan dan akal yang menggerakkan anggota manusia. Sama ada menunaikan perkara yang baik, yang diwajibkan, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kehidupan kita. Dalam urusan ibadat, urusan cara hidup kita, semuanya mematuhi perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sekiranya syarat ini tidak dilakukan dan tidak disempurnakan, maka tidak berhak mendapat berkat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kalangan manusia mendabik dada, berbangga dia sudah membuat yang baik, mengikut hukumnya sendiri, mengikut perasaan sendiri, bukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah membinasakan umat-umat di zaman dahulu yang diberi kehebatan, tamadun, kebendaan yang membanggakan, kemewahan harta yang banyak, bangunan-bangunan yang teguh dan kuat. Tetapi mereka tidak beriman. Mereka tidak bertakwa kepada Allah, melawan nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah, menolak petunjuk yang ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi tempoh kepada mereka dalam masa yang lama supaya bertaubat. Degil tidak mau bertaubat, lalu mereka dihukum oleh Allah, dibinasakan dalam sekelip mata sahaja. Semua kemahan dunia itu tidak ada faedah dan mahal sikit pun. Seperti harta Qarun yang banyak, pembangunan Firaun yang megah, pembangunan Rom dan Parsi. Begitulah berlaku di zaman kita ini. Segala kemajuan dan pembangunan yang tidak ada berkat, tidak memberi apa-apa faedah dunia dan apa-apa faedah di akhirat. Merosakkan diri sendiri. Hukum Allah itu
Bukan mesti dengan bencana alam. Berlakunya taupang seperti zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ribut yang melanda kaum Ad. Tempat yang mematikan kaum Samud. Laut yang menenggelamkan bala tentera Firaun. Berlaku dengan kesusahan hidup. Kenaikan harga barangan. Kesusahan mencari kerja. Rezeki yang sempit. Berbagai-bagai kesusahan. Itu adalah akibat kejahatan manusia sendiri. Zaharat al-fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lidhiqahum ba'la alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan di darat dan di laut. Dengan sebab kerja tangan-tangan manusia sendiri. Kita saksikan kesusahan di darat. Kesusahan di laut. Kemalangan dan penyakit. Tekanan hidup. Itu bencana. Akibat tangan-tangan manusia sendiri. Menunjukkan tiada keberkatan. Walaupun harta banyak. Tubuh sihat. Tak ada manfaat. Keberkatan itu datang. Semua ada manfaat. Kalau susah mendapat pahala sabar. Senang mendapat pahala syukur. Tetapi mereka yang tidak beriman dan bertakwa, susahnya tidak sabar. Senangnya tidak syukur. Hidupnya tak membawa kebahagiaan di dunia. Apalagi kebahagiaan di akhirat. Keimanan, takwa. Saya yang paling penting. Allah Ta'ala memperingatkan Nabi-Nya SAW. Wa qad huya ilaika wa ila alladhina min qablik. La in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Diri kamu sendiri. Sekiranya kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, iman kamu tidak betul, wahai Muhammad. Diwahyukan kepada rasul-rasul sebelum daripadamu. Oleh iman kamu tak betul, terhapus semua amalanmu. Di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Kalau rasul imannya tak betul, ditolak oleh Allah sebagai satu peringatan. Bagaimana kita yang tidak rasul nak dapat berkat dan kebaikan dalam keadaan iman tidak betul. Betulkan kepercayaan kepada Allah. Buktikan dengan takwa, mengikut perintah dan meninggalkan larangannya. Cari harta yang halal, kerja yang baik, bukan kerja yang jahat, harta dan kekayaan yang haram. Sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala tayyibun, la yaqbalu illa tayyibah. Wa innahu amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala Ta'ala, Ya Rasul kulu min tayyibati ma razaqnakum. Faqala Ta'ala, Ya alladhina kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشهد أقبل يمد يديه إلى السماء فقال يا رب فمطعمه حرام وما شربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik. Allah tidak menerima malaikat apa yang baik. Sumber yang baik, cara yang baik, niat yang baik.
Allah Ta'ala memerintah kepada Rasulnya. Sama saja perintahnya kepada hamba-hamba yang beriman. Firman Allah Ta'ala, wahai Rasul-Rasul, makanlah kamu dari harta yang halal yang baik, yang kami rezekikan kepada kamu. Firman Allah, wahai orang yang beriman, makanlah kamu harta yang baik, yang halal, yang kami rezekikan kepada kamu, dan bersyukur kepada Allah, dan kepada sahaja kamu beribadat dengan hati dan ikhlas. Kemudian Allah menceritakan seorang yang banyak musafirnya ke sana mari, ke sana kemari mengerjakan amal kebajikan, sehingga kusuk masai rambutnya, berdebu pakaian dan jasadnya. Berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram. Dia beri makan sejak kecil dengan makanan yang haram. Bagaimana Allah memperkenankan doanya? Barakallahu lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani bi ayyikum bil ayati wal hikmah. Aqulu qul ya astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Amin amin ya muwaffiqat ta'i'in وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله الحمد لله حمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمد الصابرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهدى والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Dan jangan kamu mati, malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menilik diri sendiri, menghisap diri masing-masing, menghisap kepercayaan kita, amalan kita, dan perangai kita. Sebelum dihisap di hadapan Allah, hanya mereka yang mengikut petunjuk Islam sahaja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan ajaran Islam seteguh-teguhnya sehingga kita meninggal dunia. Menolak yang lain daripada Islam. Kerana semua yang bercanggah dengan Islam itu menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Sesungguhnya jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat pada Rasul yang membawa Islam kepada kita. Jasa yang sangat besar.
Kerana perintah Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi biha 10." Sesiapa yang berselawat ke atasku 10 selawat, 1 selawat, insya-Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Dan Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat dan salam kita. Nabi SAW yang ada di alam barzakh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ردع كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أمور المسلمين وأصلح أئمتنا وسلطاننا وأئمتنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.